Ujian psikometrik pembantu khidmat am H1 Pulau Pinang dan Perlis. Ini adalah panggilan kepada semua calon-calon yang terlibat. Pada 14 Mei 2025 ini, jom tonton BTT ini hingga habis. Ada tips ringkas yang sangat penting yang Cik Su nak sharekan kepada anda semua. Calon-calon perlu faham apakah 5 aspek utama yang dinilai dalam ujian psikometrik. Pertama, aspek yang dinilai adalah disiplin, yang mana ia melibatkan ketepatan masa, kepatuhan terhadap peraturan dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kedua, aspek emosi, yang mana ia menilai kestabilan emosi, kemampuan mengelus tekanan dan empati terhadap orang lain. Ketiga, aspek kerjasama, ia melibatkan kemampuan bekerja dalam pasukan, interaksi sosial dan kepercayaan. Keempat, aspek komunikasi, yang mana ia menilai kemahiran mendengar, menyampaikan maklumat dengan jelas dan penyesuaian gaya komunikasi. Dan kelima, aspek kepimpinan, ia melibatkan kemampuan mempengaruhi orang lain, membuat keputusan, perancangan strategik dan pengurusan konflik. Nakkan tips lagi? Jangan lupa like, komen dan save video ni untuk rujukan akan datang. Antara tips-tips lain yang Cik Su boleh sharekan kepada anda semua adalah calon perlu buat persediaan awal, lagi-lagi calon yang belum terbiasa lagi jawab ujian psikometrik. Selain itu, calon juga boleh buat persediaan dengan menjawab contoh soalan latih tubi sebanyak yang mungkin. Untuk calon-calon yang nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan latih tubi beserta jawapan dan penerangannya, boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio ataupun DM je.